Hai semua, hari ini kita nak bongkar satu misteri sains yang ada depan mata kita je. Kita nak faham pasal haba dan suhu dan macam mana dua benda ni boleh ubah dunia fizikal sekeliling kita. Bermula dengan satu soalan yang mungkin awak pun pernah terfikir. Okey, jom kita mula dengan soalan ni. Kalau waktu tengah hari yang panas terik, pernah tak awak perasan yang kabel elektrik antara tiang tu nampak macam lagi melendut, lagi kendur berbanding hari sejuk? Itu bukan silap mata tau. Ada penjelasan sains yang sangat best kat sebalik semua ni dan kita akan rungkai sama-sama. Tapi, sebelum kita jawab soalan pasal kabel tu, kita kena faham betul-betul dua konsep asas ni dulu. Ramai orang ingat haba dengan suhu ni benda yang sama. Sebenarnya tak. Jom kita tengok apa beza dia. Okey, haba dulu. Senang cerita, haba ni adalah tenaga. Tenaga yang sentiasa bergerak. Dia akan mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih sejuk. Contohnya, bila awak pegang cawan kopi panas, tangan awak rasa panas kan? Itu sebab tenaga haba tengah bergerak dari cawan tu ke tangan awak. Itulah haba. Suhu pula lain sikit. Suhu ni bukan tenaga tu sendiri. Dia lebih kepada ukuran, macam pembaris lah. Dia bagi tahu kita satu nombor, berapa panas atau berapa sejuk satu benda tu. Kiranya, suhu ni cara kita nak ukur berapa banyak tenaga haba yang ada dalam sesuatu. Jadi, inilah beza paling penting yang awak kena ingat. Haba tu tenaga, suhu tu pula ukuran untuk tenaga tu. Bila satu bahan tu dapat tenaga haba, nombor suhu dia akan naik. Sebaliknya, bila dia hilang tenaga haba, nombor suhu dia akan turun. Simple kan? Okey, kita dah tahu suhu ni satu ukuran. Jadi macam mana kita nak ukur dia? Mestilah kena ada alat kan? Inilah dia hero kita, termometer. Alat yang sangat-sangat penting. Bukan setakat dalam makmal sains, tapi dalam hidup kita hari-hari. Termometer ni memang alat standard untuk ukur suhu. Kita kat Malaysia biasa guna unit darjah Celsius yang ada simbol degree C tu. Kunci utama termometer ni ada pada cecair kat dalam dia tu. Biasanya sama ada alkohol ataupun merkuri. Cecair ni ada satu sifat yang sangat istimewa. Bila sekeliling jadi panas, cecair dalam berbuli termometer tu akan serap haba. Tenaga ini buatkan zarah-zarah cecair itu bergerak dengan lebih laju, macam menari-nari dan tolak-menolak sesama sendiri. Proses ni kita panggil pengembangan. Bila dia mengembang, dia perlukan lebih banyak ruang. Jadi dia pun naik ke atas dalam tiub kaca tu. Kalau sekeliling jadi sejuk, proses sebaliknya pula yang berlaku. Cecair tu akan hilang haba. Zarah-zarah dia mula jadi perlahan dan rapat-rapat semula. Proses ni pula kita panggil pengecutan. Bila dia mengecut, dia tak perlukan banyak ruang, jadi aras cecair tu pun turun. Prinsip mudah inilah yang bagi kita bacaan suhu yang tepat. Nampak macam senang kan guna termometer? Celup je lepas tu baca. Tapi, kalau kita nak dapatkan bacaan yang betul-betul jitu dan tepat, ada beberapa teknik yang kita kena ikut. Tak boleh main agak-agak je. Ada 4 langkah penting. Pertama, pegang termometer tu kat bahagian atas. Jangan pegang berbuli dia pula. Kedua, bila masukkan dalam bahan, pastikan berbuli tu tenggelam tapi tak kena dasar atau tepi bekas. Ketiga, sabar sikit. Tunggu sampai aras cecair tu betul-betul berhenti bergerak. Dan yang terakhir dan yang paling penting ialah cara kita baca tu. Apa benda pula meniskus ni? Kalau awak tengok dekat-dekat, permukaan cecair dalam tiub kaca yang sempit tu sebenarnya tak rata. Dia ada melengkung sikit sama ada ke atas atau ke bawah. Lengkungan itulah yang kita panggil meniskus. Dan yang ni sangatlah penting. Untuk elak bacaan kita lari, kedudukan mata kita mesti betul-betul selari dengan aras meniskus tu. Bukan jenguk dari atas, bukan intai dari bawah. Kalau tak, kita akan dapat bacaan yang salah. Nampak remeh, tapi inilah yang membezakan bacaan tepat dengan yang tak tepat. Okey, kita dah faham pasal termometer. Sekarang, jom kita patah balik pada idea asas yang buatkan termometer tu berfungsi. Pengembangan dan pengecutan. Prinsip ni sangat universal tau. Dia bukan jadi pada cecair je, tapi pada pepejal dan gas pun sama. Inilah hukum alam yang kita kena faham. Senang je. Bila satu benda tu dipanaskan, ia akan jadi lebih besar. Bila ia disejukkan, ia akan jadi lebih kecil. Tak kiralah benda tu pepejal, cecair atau gas. Jom kita tengok contoh untuk setiap satu. Tengok jadual ni. Jelas kan? Untuk pepejal, kita boleh tengok eksperimen berbola besi. Sebelum panaskan, dia boleh lalu gelang. Lepas panaskan, dia mengembang dan terus sangkut. Untuk cecair pula, air berwarna dalam tiub tu akan naik bila kita panaskan. Dan untuk gas, lagi senang nak nampak. Letak belon atas botol yang ada air panas, udara dalam tu mengembang dan terus tiub belon tu jadi besar. Okey, teori semua kita dah faham. Sekarang, bahagian paling best. Jom kita tengok macam mana jurutera guna ilmu sains ni untuk reka benda-benda hebat dalam dunia sebenar. Benda yang kita nampak hari-hari.
Dan inilah dia jawapan kepada soalan kita tadi. Kabel elektrik tu mengendur pada hari panas sebab logam dalam kabel tu mengembang. Jadi, jurutera memang sengaja pasang kabel tu longgar sikit, melendut macam tu. Kenapa? Sebab bila waktu malam atau cuaca sejuk, kabel tu akan mengecut dan menegang. Cuba bayangkan kalau dari awal lagi dah pasang tegang-tegang. Bila dia mengecut, fop, boleh putus. Nampak simple, tapi sebenarnya satu rekaan yang sangat bijak. Satu lagi contoh kejuruteraan yang power. Pernah tak perasan ada ruang kecil kat antara sambungan landasan kereta api? Ruang tu bukan sebab pemasangan tak kemas tau. Itu memang sengaja dibuat. Ruang tu sangat-sangat penting. Kalau tak ada ruang tu, masa hari panas, besi landasan tu mengembang dan akan menolak antara satu sama lain sampai membengkok. Sangat bahaya. Jadi, ruang kecil tu sebenarnya penyelamat nyawa. Prinsip yang sama juga diguna pakai untuk binaan yang lagi besar dan gah macam jambatan keluli. Bayangkan, sebuah jambatan yang panjang tu boleh memanjang beberapa sentimeter masa hari panas. Gila kan? Jadi untuk benarkan pergerakan ni tanpa merosakkan tiang konkrit, salah satu hujung jambatan tu diletakkan atas penggolek. Ini membenarkan jambatan tu untuk bernafas, mengembang dan mengecut ikut perubahan suhu. Satu rekaan kejuruteraan yang genius kan? Jadi, nampak tak? Haba dan suhu ni bukan setakat subjek sains dalam buku teks je. Ia adalah satu kuasa alam yang betul-betul membentuk dunia kita. Dari cecair dalam termometer sampailah ke reka bentuk jambatan gergasi. Persoalan saya untuk awak semua, cuba perhatikan sekeliling. Kat mana lagi awak rasa prinsip pengembangan dan pengecutan ni ada dalam teknologi yang kita guna hari-hari? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya kali ini.